Assalamualaikum kawan-kawan. Hai, apa khabar? Anda bersama saya Nur Farhana binti Fakri, wartawan cilik BGR TV. Pada hari ini, SK Bangga Guci mengadakan kejohanan mutadesa peringkat sekolah bagi tahun 2026. Kejohanan mutadesa ini melibatkan semua sekolah di negara kita. Saya pun tidak ingin melepaskan peluang saya untuk menyertai larian pada pagi ini. Apa-apa pun, jom ikuti saya dan rakan-rakan pada hari ini. Kejohanan mutadesa SK Bangga Guci melibatkan semua murid di sekolah ini bermula tahun 1 sehingga tahun 6. Tidak ketinggalan, pelajar-pelajar cilik persekolah juga. Larian akan bermula di sekolah dan akan merentas sehingga ke Apa Guci 7 dan akan berpatah balik semula menuju ke sekolah. Kawan-kawan, saya nak tanya ni, tahu tak berapa kilometer kami melalui jalan-jalan ini? Jawapannya adalah lebih kurang 3 kilometer ke atas secara kasar. Jauh tu. Larian ini akan mencabar stamina dan ketahanan mental dan fizikal para peserta. Susah juga tu kawan-kawan. Jom kita tengok suasana-suasana yang sempat dirakam oleh lensa BGR TV. Alhamdulillah, perjalanan pada pagi ini berlangsung dengan sangat baik dan lancar. Penat juga kawan-kawan apabila saya terpaksa berlari sepanjang laluan ini. Ada naik bukit, ada turun bukit. Nasib baik saya ada bekalan air. Lepas kita orang berlari tadi, boleh pula hujan. Terpaksa saya tukar daripada warna merah kepada warna hitam. Itu sahaja liputan untuk hari ini. Saya Nur Farhana binti Fakri, wartawan cilik BGR TV, ingin mengucapkan Assalamualaikum dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye! We are SKBG, we are the best.